Soalan seterusnya, apa hukum jadi ibu susuang tanpa pengetahuan suami sekiranya memberi susu kepada anak saudara kerana susu yang terlebih banyak sangat? Pak, susu ni mana-mana isteri yang ada susu, maka suami dia nama labanul fahli, tuang punya susu. Faham? Tuang punya susu suami. Sebab tu syarat kalau nak guna susu isteri mesti izin suami. Jangan isteri kata, "Wanda aku susu aku. Aku nak bagi kopek ke siapa? Tok Imam, Tok Bilal ke wanda aku." Dah dia kata gitu. Pasal apa? Suamimu dia tuang susu. Faham? Dia kata lembu punya sapi susu dah dapat nama kau ni. Lembu punya sapi. Lembu punya susu. Nama dapat sapi. Aku dah anda atau aku dah beli lembu. Mesti izin, tak lewat lebih-lebih kurang. Main nak menyusul lebih kurang jadi haram sebab dia berkait dengan mahramiyah. Bila kait dengan mahramiyah menyebabkan nikah menjadi fasidah. Lepas tu suruh ngaji. Silat-silat beri susu nak jadi orang anak susuang itu anak susuang bila mahram kadang-kadang nikah sama mahram haram, wajib kena pasah, dah nyanyikan anak. Dia berkait. Nampak? Jadi tak boleh buat lebih-lebih kurang. Bang, anak dara kita ni seorang lapar sangat ni, mak dia dak balik kerja lagi nak beri susu kita boleh tak? Nampak? Laki dia duduk jabat boleh dah, jangan banyak sangat. Taruh abang sikit. Kena ikut kata dia. Dia tuang punya tu aku lolok je tu. Allah Rabbi. Jangan mana-mana walaupun susu banyak sangat pun kena minta izin tuang punya susu. Faham? Tapi kalau kita pakai akal bodoh kita, apa laki kita pun, kita kopek kita kan? Apa peduli ke dia tak orang puang? Dah leh dia agama bukan akal. Nah, kalau agama pakai akal, ketuk kena basuh. Nampak? Nah, ni ketuk basuh muka. Ketuk basuh muka. Ketuk basuh kat ketuk lubang ketuk.